iaitu kenyataan yang Zahid kata UMNO akan kekal bersama-sama dengan kerajaan ini sampailah ke habis penggal. Kenyataan inilah yang pastinya akan mengecewakan Akmal. Kerana Akmal memang bersungguh-sungguh mahu membawa UMNO itu keluar daripada kerajaan Madani bersama-sama PAS membentuk Muafakat Nasional menjadi pembangkang yang lebih bermaruah. Punyalah Akmal bertegas sampai dia bergaduh dengan DAP sekarang ini. Sampai dia kata DAP keluar kerajaan perpaduan dekat Melaka dan macam-macam lagi kan. Tapi DAP balas balik. Dia kata, apa hak Akmal? Lu siapa? Bak kata ahli Parlimen Kota Melaka kan. Tapi itulah yang Akmal begitu menjuarai agar UMNO ini keluar daripada kerajaan Madani dan seterusnya membentuk muafakat bersama-sama dengan PAS. Kita semua tahu yang Akmal tidak mahu untuk tebuk atap. Sebaliknya cukup sekadar UMNO ini menarik kembali sokongan kerana selama ini UMNO diinjak-injak maruahnya. Begitu banyak sekali perkara yang merosakkan Melayu dan Islam yang berlaku pada ketika ini yang tidak boleh dimaafkan. Kita semua tahu yang setiap kali isu-isu berkait dengan Islam dan Melayu itu timbul, pastinya Akmal begitu lantang mempertahankan semua itu. Tetapi akhirnya, kata-kata beliau itu diketepikan begitu saja oleh Zahid Hamidi sebagai kenyataan peribadi dan sebagainya. Dan kita semua tahu, sejak Domenjak ini, Akmal Saleh begitu menjuarai agar UMNO dan PAS itu kembali bermuafakat menjadi pembangkang yang lebih kuat sekurang-kurangnya untuk ketika ini. Seterusnya, membina kekuatan bagi berhadapan dengan PRU yang ke-16 pada masa akan datang. Dan kita juga tahu, Yesterday, UMNO Youth Chief Dr. Akmal Saleh gave a cryptic message about stepping down. This came after Party President Ahmad Zahid Hamidi rejected his call for UMNO to quit the government. Akmal indicated that despite best efforts, an unspecified goal was not met. With this, Kini TV posted a poll to hear your thoughts on Akmal's remark, and here are the results. A majority of voters at 52% support Akmal's remark to step down, saying that it is a courageous way to demand change. 39% were skeptical, saying that his remarks are rushed and will divide UMNO. Meanwhile, 5% voiced mixed feelings, highlighting that while being vocal is important, there should still be negotiations. What do you think of Akmal's remarks? Share your thoughts in the comments below. Muhyiddin Yassin telah pun meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin telah pun meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin telah pun meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN. Kemudian Muhyiddin telah letak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Muhyiddin confirmed his resignation as PN chairman in a brief statement released on Tuesday. Kita dikejutkan dengan satu laporan media bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah umum bahawa 1 Januari ini beliau melepaskan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Tan Sri Muhyiddin Yassin has confirmed he will step down as Perikatan Nasional Chairman effective January 1st. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengesahkan peletakan jawatan beliau sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN. So dalam keadaan cemas ini, Muhyiddin letak jawatanlah pengerusi Perikatan Nasional. So dalam keadaan cemas ini, Muhyiddin letak jawatanlah pengerusi Perikatan Nasional. Perikatan Nasional PN menghadapi krisis paling serius sejak diasaskan 5 tahun lalu dengan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai pengerusi gabungan pembangkang itu berkuat kuasa lusa. Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi PN selepas ditekan oleh pemimpin PAS dan beberapa pemimpin Bersatu sendiri termasuk dirinya. The Bukit Kepong Assemblyman said he decided to do so after Tan Sri Muhyiddin Yassin resigned as PN chairman. Earlier, NST reported that Muhyiddin had resigned as PN chairman amid tensions between Bersatu and PAS. Saifuddin Abdullah telah dipecat oleh Bersatu berkuat kuasa semalam. PAS dan UMNO ingin bekerjasama dan saya nak bagi satu cadangan. UMNO keluar daripada kerajaan Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya nak buat ulasan yang ringkas berkenaan dengan kawan kita iaitu YB Dato' Dr. Akmal Saleh yang sebelum ini dengan berkobar-kobar menyalak-nyalak di dalam konvensyen pemuda dan telah
memberi satu kenyataan yang cukup panas untuk menarik diri supaya UMNO menarik diri daripada kerajaan Madani. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan partinya akan terus kekal dalam kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan sehingga tamat penggal ini. Beliau mengulas gesaan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang mahu parti itu menarik diri daripada kerajaan dan menjadi pembangkang. Beliau mengulas gesaan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang mahu parti itu menarik diri daripada kerajaan dan menjadi pembangkang. Nombor satunya UMNO kena keluar dari Madani. Nombor satunya UMNO kena keluar dari Madani. Either anda paksa dan gesa UMNO itu keluar dari Madani macam yang Akmal Saleh buat. UMNO's information chief questioned Dr. Akmal Saleh's claim of having surveyed 1,800 people after he urged the party to leave the unity government for PAS. Amorim sacked. Kita teruskan dengan tinjauan undi di YouTube Kini TV. Ketua Pemuda Akmal Saleh memberi isyarat mengundur diri selepas gesaannya agar UMNO keluar kerajaan dan bergabung dengan PAS ditolak oleh Presiden Parti. Akmal kata usaha terbaik sudah dibuat. Zahid pula mengekalkan pendirian untuk kekal bersama kerajaan Madani dan menasihati agar tidak bekerjasama semula dengan PAS. Mari kita dengar pendapat orang ramai. Habislah harapan Akmal Saleh untuk membawa UMNO keluar dari kerajaan Madani ini sesegera yang mungkin. Tetapi kalau anda tanyalah diri sendiri kan, tak payah tanya saya, tanya diri sendiri.